Mana mungkin kesungguhan meredah lautan adalah sia-sia. Meskipun ada hasrat yang tertunda, Profesor Emeritus Dr. Muhammad Alaudin Muhammad Ali dan Dr. Fauziah Hassan yakin suatu hari nanti Palestin akan merdeka. Malah sedar atau tidak, pelayaran mereka telah membuka mata seluruh dunia untuk cakna dengan penderitaan rakyat Gaza. Mesej kita satu, iaitu FFC sejak penubuhannya ialah objektifnya ialah untuk memecah kepungan di Gaza yang berlangsung almost 2 decade. Itu mesej dia. Yang kedua, kalau kita berjaya memecah kepungan itu, kita akan bawa the symbolic amount ataupun kuantiti yang simbolik sahaja, makanan, air, susu bayi dan juga perubatan. Kerana kapal yang kecil, kita tidak boleh membawa makanan dan peralatan semua dengan yang kuantiti yang banyak. Kalau kita lihat kemusnahan Gaza tu sangatlah besar. Tak boleh nak imagine ya. Kalau kita tengok kawan saya, rumah hancur. Semua apa yang dia ada tu hancur. Jadi sekecil mana pun bantuan yang kita bagi sangat dihargai dan juga mereka merasa gembira kerana dia merasakan masih ada insan-insan di luar tu yang care for them and not look away. Kita kata we look to you, we don't look away from Gaza. Maknanya kecil mana pun, jangan mengingatkan kita buat benda tu kecil. Kita selalu mengatakan bahawa a drop in it will become an ocean. Tiap orang yang memberi bantuan, walaupun kecil, jangan rasa I cannot contribute. Semua orang dia boleh main peranan, insyaAllah. Semua benda mencabar sebenarnya sebab perjalanan ini, kita naik kapal tu taklah baru. Kapal ni agak tua dan mempunyai masalah teknikal, masalah kru, masalah peserta. Banyak masalah kalau kita nak fikir. Tapi disebabkan masalah kepelbagaian manusia dengan pelbagai agama, belief, karenah dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, saya juga doa pada Allah supaya kita ni bersatu hati untuk satu je. Fokus kita ialah untuk memecahkan Gaza. Jadi benda-benda lain tu kita cuba overcome. Maksudnya bila berlaku kezaliman, jadi ia bukan lagi tentang agama sebab semua manusia bila melihatnya dia akan tergerak hati untuk ini. Dan kita lihat dalam kes kami bila kita bersama dengan peserta-peserta antarabangsa, saya boleh katakan kezaliman ini mengesani mereka lebih kuat lagi daripada kita dan mereka sanggup membuat apa saja untuk menyumbang supaya kepungan ini dapat diatasi dan kezaliman ini diatasi. Dan mereka bukannya orang Islam pun. Jadi dia itu sebab isu kemanusiaan lah. Dia rasa maknanya ini berlaku pada seseorang, takkan aku tak buat apa-apa. Kalau sebenarnya dia lebih lagi orang yang berfikir, kalau aku tak buat apa-apa, mungkin nanti aku yang kena sebegini. Anak muda ni banyak potensi. So kalau dengan media, you are very media savvy, you can use that untuk sebar luaskan suasana di Gaza dan apa yang kita boleh buat. Nombor 2-nya, belajar history, baca balik perjuangan orang Palestin daripada dulu, kerana kita kena bercakap dengan naratif yang betul. Sebab naratif Hasbara ataupun naratif orang Israel ni banyak buat supaya dia cover dia punya kejahatan dan kezaliman dan penipuan dan sebagainya. So kalau kita tak baca, mungkin kita ambil naratif dia dan kita cakap. So must have the truth. Kita kena bercakap benar dan kita kena war-warkan yang itu. Ketiganya, anak muda ada kekuatan. So jangan lalailah, gunalah kekuatan. Kalau kita tengok hadis pun dia antara umur yang ditanya oleh Allah SWT, apa yang kamu buat semasa kamu muda. Perjuangan Gaza bukan hanya milik mereka yang berada di sana, tapi milik setiap hati yang masih percaya pada keadilan dan kasih sesama manusia. Semoga kisah dan pesanan ini menjadi nyalaan kecil yang meneruskan gelombang hati nurani buat Palestin.